Okey, assalamualaikum. Kali ini kita bersama dengan Encik Ya, Suhaizali bin Encik Harun. Suhaizali Bin Harun. bin Harun. Apa Ya. boleh panggil cikgu? Zali je. Cikgu Zali. Cik Zali. Okey, Cik cikgu Zali Zali. je saya Cik sebab Zali. bukan cikgu. Saya Alright. bukan cikgu. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang perihalnya Cik Zali? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaizali bin Harun, pegawai untuk unit latihan industri lah dekat di Cawangan Hubungan Industri IKBN Pertak, Institut Kemahiran Belia Negara Pertak. Yang ni kami berada di Kuala Kubu baru. So siapa-siapa yang pernah datang Kuala Kubu tu mungkin pernah nampak lah kami bersebelahan dengan tempat paragliding Kuala Kubu yang ada Ah. water rafting apa Okey, semua tu kan. betul. Sebelah je tempat Oh. kami. So Ah. kami ni dalam jungle lah orang kata. Okey. Kawasan hutan kan. Macam tu. Oh. Okey, apa keunikan institusi ini dengan membezakan dengan tempatnya lain? Okey, di IKBN Pertak, kami adalah salah satu IKBN daripada 22 IKBN di dalam Malaysia. Yang mana IKBN kami ni menawarkan tiga khusus, orang kata khusus yang kehidupan seharian. Yang mana bidang pertama adalah bidang fashion dan pakaian. So dalam tu Okey. ada program jahitan lah, jahitan pakaian lelaki, jahitan pakaian wanita, dan juga kita ada untuk level diploma, kita diploma kemahiran, kita ada diploma kemahiran dekat fashion. Ah. Dan bidang kedua kita ada hospitality, yang dalam mana bidang hospitality ni kita ada 4 program. Program untuk penyediaan makanan, yang ni lebih kepada orang kata masak-masak kat dapur lah. Jadi chef lah? Jadi chef. Ah. Tapi selalu akan start dengan komisi kan. Lepas tu kita ada penyediaan pastry, kita ada penyediaan roti, dan yang terakhir adalah penyajian. Yang mana kalau dekat restoran tu selalunya dia bahagian hadapan. Oh, Ah, frontliner. from bersaji, penyajian. Ah. Frontliner kan. Oh. Frontliner untuk restoran lah kan. Ah. Macam tu. So selalunya yang ni akan table setup apa semua tu kan. Macam tu. Lepas tu kita ada program terakhir, bidang terakhir, kosmetologi. Yang ni adalah bidang yang mana untuk mencantikkan diri lah. So kita ada bidang terapi kecantikan. Yang Okey. ni selalunya dekat spa lah dia pergi bekerja. Okey. Spa dia ada facial, ada massage, dia ada Hmm. manicure pedicure kan. Lepas tu yang terakhir program terakhir adalah perekaan gaya rambut, hairstylist. Yang ni dekat salon. Yang Macam barber-barber brother, apa semua. ya, Ah. cicit nak buat fake ke, nak buat colour kan. Okey, faham. Hitam putih kat atas kan. Macam tu lah lebih Ah. kurang. Ya. Itu ada program. So kita punya pembelajaran lebih kepada 80% hands on dan 20% teori. Memang banyak Okey. dekat bengkel lah. Tempoh pengajian mengambil berapa Ah, lama? Kesemuanya dalam tempoh 2 tahun untuk SKM tahap 3. Sijil Oh. Kemahiran Malaysia tahap 3, dan untuk tambahan untuk Diploma Kemahiran Malaysia tu tambah lagi setahun setengah macam tu lah. Okey. Ah, Sekarang ni ramainya pelajar, jadinya isu utama adalah kos pengajian. ah. Apa dalam bentuk bantuan kewangan atau biasiswa? Ada. Okey, dekat IKBN Pertak ni kita menyediakan kemudahan orang kata untuk membantulah pelajar-pelajar yang memohon kan. Yang mana belajar dekat tempat kami kita dah sediakan kata, kemudahan asrama. Penginapan Hmm. memang dah ada sebab Oh, dah memang kami kan sediakan? orang kata dah ke dalam kan. Ha. So jarak perjalanan tu kita memudahkan dengan penginapan, dan makan minum ditawarkan juga. Tu Hmm. free, tak perlu bayar. Dan juga bulanan kita ada allowance lagi Berapa banyak disediakan. tu? Adalah ikut semester kan. Semester Oh. 100, semester kedua 200. Praktikal pun tambah lagi. Semasa praktikal Ah. ada allowance jugalah. Dan juga untuk masuk ke KBN ni cuma perlu bayar yuran pendaftaran saja. Berapa banyak tu? Maksimum 1,200 tu orang kata ikut kursus. Ikut kursus? Sebab je IKBN ni kita LKBS lah, Institut Latihan Kemahiran Belia Sukan ni, Hmm. kita ada 14 bidang. Okey. Jadi lain bidang lain dia punya orang kata Kos kos dia. dia. Okey, So faham dia tu. ada dia punya tu apa yang dibayar tadi sebenarnya dapat balik dalam bentuk orang kata apa dia punya pakaian lah, pakaian bengkel, peralatan bengkel apa semua tu. Hmm. Macam tu dia punya ni. Okey, alright. Seterusnya, apa yang ramainya soalan yang kadang kita orang tengok, Hmm. media mana diorang naknya untuk buat pendaftaran ni? Selalunya video untuk pendaftaran IKBN ni kita sebab kita di bawah TVET kan. So Hmm. mana-mana institut TVET akan berada di bawah UPTVET untuk pendaftaran lah. So Hmm. sekarang ni untuk UPTVET dia dah tamat untuk dia punya
tempoh pendaftaran tempoh ni memohon kan. Ya betul. Sekarang ni kita tengah dalam proses untuk memilih calon yang layak lah. Ah, Apa maksudnya memilih calon yang layak tu? Sebabnya macam khusus penyediaan makanan yang chef tadi kan. Yang tu kita permohonan kita dapat dalam sampai 500 lebih macam tu. Oh ya. So kita nak dapatkan yang tempat terbaik untuk dalam 25 orang macam tu lah. Kita punya Ah. khusus sebab dia tak semuanya 500 tu semua dapat masuk. Sebab kita bengkel kan. So dia Ah. punya tempat terhad. Jadi kalau terlambat tu Ya. memang terlepas peluang lah. Betul. So Ataupun kena sediakan orang ya kata betul. diri tu betul-betul Betul cik, betul. Sebab lepas belajarnya memang tak ada bayar apa-apa dah. Ah. Dia tak ada pinjaman. Hmm. So belajar kerja je. Kerja. Tak perlu nak bayar balik. Tu lah, terus jumpanya peluang kerjaya tu. Betul adik. Kita akan bantu untuk peluang kerjaya tu. Okey, itu saja Encik Zali. Alright. Terima kasih atas Sama. perkongsian yang hebat dan menarik. Okey, nanti ada masa, ada rezeki kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, bye. Goodbye.